Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan podcast Fokus Perak edisi khas Raya sempena jamuan Aidilfitri PAS Negeri Perak. Kita marathon podcast bersama dengan pimpinan-pimpinan PAS Negeri Perak, dan bersama dengan kita ketika ini di studio podcast Fokus Perak adalah Yang Berhormat Haji Rahim Ismail, Ahli Dewan Negeri Cangkat Jering. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. YB CIS, selamat raya YB. Selamat raya, saya pun ucap selamat raya juga. Dan untuk makluman, seperti yang saya maklumkan tadi, Yang Berhormat Tuan Haji Rahim Ismail adalah Ahli Dewan Negeri Cangkat Jering, dan ditaklifkan untuk sesi yang baru ni lah, sesi yang pertama. Tapi sebelum-sebelum ni PAS biasa menang lah. Cangkat Jering ni dah berapa kali PAS ditaklifkan atau diangkat, dimandat oleh rakyat sebagai wakil bagi penduduk di Cangkat Jering. Jadi mungkin Yang Berhormat boleh berkongsi dengan kita semua bagaimana Yang Berhormat melihat setakat hampir 4 tahun ditaklifkan sebagai Ahli Dewan Negeri Cangkat Jering, dan apa tindakan yang dah dibuat dalam keterbatasan yang ada dari sudut peruntukan dan sebagainya. Kemudian bagaimana pula respon daripada rakyat, khususnya kepada rakyat di Dun Cangkat Jering terhadap apa yang dah diusahakan. Boleh insya-Allah kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Hafizul. Sedikit kronologi lah. Sebenarnya saya pada PRU yang 14 tu saya dah bertanding di Dun Kuala Sepetang, tapi belum lagi berjaya. Dan pada PRU yang ke-15 baru ni saya diamanahkan untuk Dun Cangkat Jering. Alhamdulillah, berkat sokongan khususnya pengundi Dun Cangkat Jering memberi kepercayaan kepada saya untuk mewakili mereka dalam penggal yang inilah, penggal yang baru ni 2005 ni, penggal yang pada PRU yang ke-15 baru ni. Tahun sekali saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada semua pengundi-pengundi yang memberi sokongan, yang mengundi saya, dan juga yang tak mengundi saya pun saya ucapkan terima kasih. Bermakna bila kalau dia macam politik ni, kalau semua 100% sokongan dia, jadi tak ada, dia punya dia tu tak ada. Dia mesti ada, orang kata, di sebalik dah kan. Membangkang. Jadi di situ agak alhamdulillah lah. Sebenarnya saya pun tak menjangkaukan kemenangan. Jadi orang kata akhirnya memang ditakdirkan oleh Allah lah sebenarnya. Sebenarnya yang saudara Hafizul kata tadi, sepanjang lebih kurang hampir 4 tahun lah, kalau ikut PRU dulu tahun 2022 bulan 11 jadi ni dah 3 tahun setengah lah lebih kurang. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama yang amat baik, terutama orang kata Jawatankuasa PAS Kawasan, terutama Dun Cangkat Jering, dan juga khidmat daripada pusat khidmat kami. Jadi, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah, terutama orang kata pengundi ataupun yang Dun Cangkat Jering ni, terutamanya bagi saya rasa amat baiklah kerjasama daripada khususnya penduduk-penduduk dalam Dun Cangkat Jering. Sebab siapa saya kata begitu, bermakna apa juga permasalahan, aduan dan sebagainya, kerjasama yang baik. Bukan daripada kita, bahagian pihak, bahagian saya lah contohnya, bahagian terutama PAS Kawasan Pegantang, tetapi kerjasama daripada agensi kerajaan khususnya, alhamdulillah memang amat baik dah. Sebab saya kata begitu, makna setiap permasalahan dan aduan seperti mana yang katakan tadi lah, kami pihak pembangkang ni memang tak dibagi kedudukan. Cuma pada tahun pertama 2023 dulu dia ada beri bermakna 300,000 lah setahun. Jadi 100,000 itu adalah perbekalan. Tak silap saya pun tak 23, mungkin 200,000 tak adalah untuk projek-projek dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan peruntukan yang diberi itu, makna saya menafaatkan sepenuhnya.
Dan sedikit saya nak beritahu Encik Hafizul, apa yang saya buat pada 2023 berkenaan dengan pertukaran perbekalan dan juga orang kata projek lah kita kata. Saya agihkan biar tengah semua setiap kampung merasai. Kalau kata seorang 10,000, seorang 15,000, makna saya aturkan setiap kampung-kampung yang berada dalam kawasan Dun Tangkap Jiring ni sekurangnya boleh merasai sini. Pertukaran yang diberi. Itulah saya rasa mungkin itu yang apa yang saya buat. Walaupun tidak dapat memenuhi keseluruhannya. Dia faham kan? Makna kat 10,000, 15,000 tu apa sangat boleh buat. Tapi sekadar orang kata tanda tanda ingat. Nak kata ada tu kena bagi banyak kan. Jadi tanda ingat ni jadi makna itulah yang saya rasa yang boleh saya beri terutama kepada penduduk-penduduk dalam Dun Tangkap Jiring. Di mana kata tadi sambutan takat ini alhamdulillah. Sebab apa saya katakan macam tu? Sebab saya ada program program mingguan sebenarnya. Mingguan rutin saya untuk ziarah setiap kampung-kampung. Jadi bila tapi ziarah tu biasalah kena adalah sikit tangan. Tapi agak orang kata sedikit tak dapat nak memenuhi lah sebab peruntukan dah tak diberi kepada kami. Jadi tapi alhamdulillah saya rasa dengan kerjasama ahli-ahli khususnya dalam parlimen dalam Dun Tangkap Jiring ini memberi sokongan yang baik. Mana setiap juga apa bantuan, aktiviti dan program yang saya rasa memang orang kata kerjasama yang baik lah. Setiap kita kena faham lah bila buat program ni keperluan kewangan tu memang perlu ada diutamakan lah. Nak buat macam mana ni memang dah situasi dah macam tu. Kalau tak ada kewangan ni memang agak susah lah kita nak laksanakan setiap apa juga program. Jadi saya nampak dari segi sambutan orang kata amat baik. Mungkin sedikit sebanyak kesedaran lah saya rasa. Dan apa yang saya nampak rata-rata apa yang diucapkan oleh terutama bagi penduduk-penduduk dalam Tangkap Jiring ni seolah-olah dia kata tak ada parti lain dah yang nampak keadaan situasi sekarang ni, hanya dia kata nampak PAS dan PN dah yang mungkin memberi orang kata harapan pada mereka. Jadi itulah, jadi bila dah kata macam tu memang satu saya rasa memang agak bebanan bagi kita. Tanggungjawab yang besar. Kadang-kadang Cik Hafizul saya rasa tentang isteri saya kata bila kami keluar tengok jalan-jalan bawa kereta ke apa pergi makan minum, bila tengok terutama orang yang perlu dibantu dengan keadaan tengok rumah dan keadaan kehidupan dia, ekonomi dia, isteri saya selalu tegur saya. Dia kata, abang, itu tanggungjawab abang sebenarnya. Saya minta maaf lah, saya tak boleh agak sedih lah. Memang saya faham, memang tanggungjawab saya. Tetapi saya bagi tahu itu dekat mana yang kemampuan yang boleh saya laksanakan. Jadi saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Mudah-mudahan dipermudahkan setiap apa juga urusan saya. Untuk nak menghadapi orang kata amanah yang Allah beri ni. Itu sedikitlah tentang apa yang dia maksudkan tadi. Kita tadi penerimaan nampak gaya alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah sebenarnya dilema yang dilalui oleh sebenarnya ahli Dewan Negeri dan juga ahli-ahli parlimen daripada pembangkang bila dibangkitkan soal peruntukan dan sebagainya. Sebenarnya bukan isu peruntukan itu saja, tetapi kesan daripada tindakan tidak profesional yang dibuat ni sebenarnya kepada rakyat di bawah. Macam yang diceritakan tadi, dan memang kita terasalah sebab beban tu tanggungjawab kita bila kita tengok benda ni benda yang boleh diselesaikan dengan bantuan dan memang hak rakyat untuk dapat peruntukan tersebut, tapi tak dapat dilaksanakan disebabkan pertembungan politik, berbeza warna politik dan sebagainya. Jadi rasanya politik seperti ini perlu dinoktahkan di dalam negara kita. Apa-apa kita doakan sama-sama kepada YB Haji Rahim Ismail untuk terus diberikan kekuatan insya-Allah. Dan satu yang menarik yang disebut dikongsikan tadi adalah kadang-kadang orang tengok PAS ni bila berprogram menyantuni rakyat dan sebagainya nampak macam ada je peruntukannya. Macam ada je peruntukan. Sedangkan tak dapat peruntukan. Jadi itulah kelebihan PAS ni dalam keadaan susah
ahli-ahli kita telah pun ditarbiah untuk keluarkan duit, keluarkan belanja. Dan saya pun sendiri pernah tengok, dan mungkin YB pun sendiri pernah tengok, kadang-kadang yang keluarkan duit itu orang yang sepatutnya dibantu. Dia pun susah, dia pun tak ada duit dan sebagainya, tapi bila ada seruan untuk kita buat program kebajikan, menyantuni rakyat dan sebagainya, mereka lah di antara yang menyumbang untuk membantu gerak kerja PAS di setiap peringkat, termasuklah di Dun Cangkat Jering ni. Jadi mungkin ada orang Dun Cangkat Jering yang sedang menonton kita pada ketika ini. Saya beri ruang kepada YB Haji Rahim untuk memberikan ucapan Aidilfitri. Silakan. Pertama sekali tadi, terima kasih banyak jemput saya dalam program ini. Pertama sekali saya ucapkanlah sempena dengan masih dalam bulan Syawal dengan ini. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, bukan daripada saya saja, daripada isteri saya, keluarga saya, dan juga daripada pusat khidmat saya. Makna kami ucapkan minta mohon kemaafan sekiranya ada apa-apa kekurangan, kelemahan, dan juga mungkin ada yang tak dapat kami memenuhi apa juga kehendak orang kata terutama penduduk rakyat di Dun Cangkat Jering ini. Jadi itulah yang saya rasa, itu yang kemampuan yang saya boleh dilaksanakan, dan mudah-mudahanlah Allah memberi kekuatan kepada saya untuk nak meneruskan khidmat bakti khususnya bagi rakyat dalam Dun Cangkat Jering khususnya. Jadi sekadar itu saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih Cik Abizul jemput saya sebagai kali kita nak kata tadi. Ya pun agak mula tunggu nak buat. Ya pun rasa macam tak boleh cakap apa. Kita tak nak. Tapi itulah sekadar apa yang dapat saya berkongsi dengan Cik Abizul dan pada pendengar semualah. Terima kasih kita ucapkan kepada YB Haji Rahim, ahli Dewan Negeri Cangkat Jering, yang sudi memeriahkan suasana bersama-sama dengan kita di studio podcast Fokus Perak. Jadi kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa untuk terus subscribe kami di channel YouTube Fokus Perak, dan follow kami di TikTok Fokus Perak dan Facebook Fokus Perak. Jadi insyaAllah kita akan teruskan marathon podcast bersama dengan pimpinan PAS Perak, dengan pimpinan yang lain pula selepas daripada ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.